Korang perasan tak jawatan-jawatan dalam kabinet baru kali ini, aku boleh katakan di kawasan bandar, orang Melayu akan kena tendang tak lama lagi. Mereka tengah menguasai sedikit demi sedikit. Aku boleh katakan percaturan British bawa masuk mereka ke tanah Melayu akan berjaya untuk menghalau semua orang Melayu ni dari tanah-tanah mereka. Kita tengok Menteri Perumahan dan Menteri Wilayah. Kedua-dua ni dari pihak yang sama. Gabungan ini akan jadi kombinasi sempurna untuk meluluskan apa saja yang berkaitan dengan RUU Pembaharuan Bandar. Selepas RUU ini dimuktamadkan, proses pengambilan tanah akan jadi lebih mudah dan lebih cepat sebab dua kementerian penting ini sedang bekerja sama. Ini bukan andaian, ini adalah realiti. Bila jawatan strategik dipegang oleh pihak yang sama, maka keputusan akan lebih selari dengan apa yang mereka mahu. Dan ini memberi gambaran kepada kita bagaimana kuasa dan hak tanah yang dulunya mungkin lebih neutral kepada orang Melayu, kini boleh berubah arah. Jadi, kita sebagai orang Islam dan Melayu kena peka. Sedikit demi sedikit, hak kita mungkin terhakis kalau kita tak ambil tahu dan tak cakna dengan siapa yang pegang kuasa. Sebab, bila kita biar kombinasi ini berlaku tanpa kita sedar, akhirnya banyak perkara akan dipermudah mengikut kehendak pihak yang dominan. Kesimpulannya, kita perlu sedar dan peka dengan perkembangan ini. Bukan nak suruh kita marah-marah, tapi nak kita faham dan ambil tahu supaya kita tak terkejut di masa depan. Buatlah persiapan sebab mungkin akan berlaku perkara yang tidak dikehendaki. Kita orang Melayu dah banyak sangat lalai. Ramai yang tak jaga agama, ramai yang tinggalkan solat. Sebab itu Allah Azza wa Jalla sedang datangkan musibah kepada orang Islam. Banyak dosa-dosa yang Allah suruh kita tinggalkan, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla suruh kita tinggalkan riba. Tapi hari ini, ramai orang Islam terbabit dengan loan bank. Orang Melayu hanya dapat ilusi dalam khayalan mereka sendiri. Mereka rasa mereka memiliki, tapi cara memiliki mereka sesuatu harta tu dengan cara yang batil. Mereka rasa mereka beli rumah dan tanah dengan cara yang batil akan menjadikannya harta pusaka. Tapi mereka silap. Dengan cara sedemikian akan mengundang bala dari Allah Azza wa Jalla. Allah hantar orang bukan Islam untuk mengingatkan orang Islam Melayu pada hari ini banyaknya kemungkaran yang dilakukan oleh orang Islam di atas tanah Allah Subhanahu Wa Taala ini sehingga sanggup mensyirikkan Allah. Apa-apa pun kita tunggu dan lihat serta sentiasa cakna dengan semua keadaan dan cara perlaksanaan mereka. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul. Tolong sharekan.